pokok akan menjadi masalah. Yang pertama sekali ulat-ulat lah. Ulat apa nama dia? Pengorek batang. Pengorek batang lah, serangga lah dan sebagainya. Salam sejahtera, salam durian satu Malaysia, sahabat-sahabat. Dunia durian. Okey, sekarang ni musim hujan. Pokok akan menjadi masalah. Yang pertama sekali ulat-ulat lah. Ulat apa nama dia? Pengorek batang. Pengorek batang lah, serangga lah dan sebagainya. Dan of course lah, tuan-tuan pun tahu keadaan pH tanah akan menjadi berasid, masam. So, apa yang saya syorkan adalah menggunakan PDI Dolomite cecair. Saya syorkan kepada sahabat-sahabat semua. Tujuan dia untuk mengawal pH tanah, supaya pokok kita tak bermasalah. Apabila terlampau banyak air, dia pokok akan menjadi kuning. Kalau kurang air pun lagi banyak kuning. Ini akan memberikan apa orang kata kesegaran kepada pokok lah. Orang kata macam penyakit-penyakit, menyegarkan daun dia supaya jadi hijau, menguatkan batang, kalsium. Ini dia. Ini dia. Cecair dia. Cara penggunaan dia, 1 liter ni untuk 20 liter air ni, 1 tong. Dan Kasih habiskan. kasih habiskan dia. Untuk ni. Untuk semburan mes. Okey, tuang air. Tuang air dia. Banyak juga kan? Saya rasa 20 pokok dapat kot. 20 pokok dapat ni. 1 liter ni dia boleh dapat semburan untuk 3 ekar. InsyaAllah. Tengok pada kita punya nombor semburan ni lah. Nombor 1 ni jimat sangat lah. Nombor 2. Pakai 2. Pakai nombor 2 ni. 2.5. Okey. Okey. Lepas ni kita akan buat demonstrasi dah. Tunjukkan cara macam mana untuk penggunaan ni. Tengok, ini hasil dia. Selain menyihatkan pokok, dalam usia remaja dan mengeluarkan putik-putik bunga. Ni. Saya percaya dengan PDI Dolomite memberi kesihatan kepada pokok anda. Terbaik.